Hari ni kita nak bongkar satu rahsia yang mungkin jadi punca kenapa usaha diet anda tu macam tak menjadi. Walaupun dah penat bersenam, dah jaga makan, tapi berat macam tu juga. Puncanya, sesuatu yang sangat asas tapi selalu kita pandang sebelah mata. Air. Ya, dalam kupasan kali ini saya akan tunjukkan macam mana air sebenarnya boleh jadi senjata rahsia untuk bakar lemak. Pernah rasa macam ni tak? Anda dah cuba macam-macam, kawal pemakanan, bersenam sakan, tapi bila timbang, nombor tu tak gerak-gerak pun. Mesti rasa macam buntu kan? Mungkin ada satu elemen paling asas yang anda terlepas pandang. Ini dia jawapannya. AIR. Ramai sangat orang fokus pada diet yang rumit, senaman yang berat, suplemen yang mahal-mahal, tapi lupa benda paling asas ni. Air kosong je kawan-kawan. Ia komponen yang selalu diabaikan tapi sebenarnya sangat berkuasa untuk bantu anda capai matlamat kesihatan. Okey, jadi ini perjalanan kita untuk hari ni. Mula-mula kita akan fahamkan kenapa air ni ibarat tapak rumah untuk kesihatan kita. Lepas tu kita akan pecahkan mitos-mitos popular pasal air. Kemudian kita akan lihat macam mana badan kita ni memang perlukan air dan bahagian paling best, macam mana air ni tolong bakar lemak. Akhir sekali, saya akan kongsikan cara untuk anda cipta plan minum air anda sendiri. Jom mula. Baiklah, kita masuk bahagian 1. Asas kesihatan yang dilupakan. Jom kita lihat kenapa air ni adalah asas kepada segala-galanya dalam badan kita. Cuba fikirkan ni. 60 hingga 70% daripada badan kita ni sebenarnya adalah air. Ini bukan sekadar nombor tau. Ini adalah otak anda, darah anda, otot-otot anda. Setiap satu sel dalam badan kita perlukan air untuk berfungsi dengan betul. Ibarat enjin perlukan minyak, badan kita perlukan air. Seterusnya, bahagian 2, mitos air. Walaupun kita tahu air ni penting, tapi ada banyak sangat salah faham yang buat kita takut nak minum air. Kan? Jom kita bongkar mitos-mitos ni satu persatu. Mesti anda pernah dengar kan? Jangan minum air banyak sangat, nanti gemuk air. Ataupun nanti buah pinggang rosak. Sebenarnya, itu semua mitos besar. Faktanya mudah je. Air kosong ada sifar kalori, tak ada gula, tak ada lemak. Dan untuk buah pinggang pula, air ni sebenarnya kawan baik dia. Ia bantu buah pinggang kita bekerja dengan lebih efisien untuk tapis dan buang segala toksin. Jadi puncanya jelas bukan air. Kenaikan berat badan selalunya datang daripada minuman manis, makanan yang tinggi kalori dan gaya hidup yang kurang aktif. Jadi kena ingat, air ni sebenarnya alat untuk bantu kita, bukan musuh kita. Okey, jom masuk bahagian 3. Tubuh anda adalah air. Jom kita buat tour ekspres dalam badan kita dan tengok betapa setiap organ kita ni memang hidup dengan air. Tengok je peratusan ni. Otak kita 75% air. Sebab tu kalau kurang air, kita jadi susah nak fokus. Otot kita 76% air. Kalau nak bertenaga masa bersenam, kenalah cukup air. Darah pula 83% air. Tugas dia angkut oksigen ke seluruh badan. Bayangkan kalau tak cukup air, memang lemaulah semua sistem penting ni. Okey, sekarang kita dah sampai ke bahagian yang paling dinanti-nantikan. Macam mana sebenarnya air ni boleh tolong bakar lemak? Jom kita fahamkan sains di sebaliknya. Air ni ada banyak fungsi hebat. Ia tingkatkan metabolisme kita. Ia juga tolong kawal lapar palsu. Tahu tak? Kadang-kadang badan kita cuma dahaga, tapi otak kita tafsir sebagai lapar. Air juga penting untuk buang toksin. Paling penting, ia bagi kita tenaga untuk kekal aktif. Dan yang ironinya, ia bantu lawan masalah badan sembab atau water retention. Apa benda water retention ni? Kelakarnya, bila kita kurang minum air, badan kita jadi panik. Dia akan fikir, alamak, musim kemarau ni. Jadi dia akan simpan setiap titis air yang ada. Inilah yang buat kita rasa kembung dan berat. Atas penimbang tu, macam degil tak nak turun. Tapi, bila kita mula minum air dengan konsisten, badan kita akan dapat isyarat, oh, bekalan air dah cukup rupanya. Jadi badan akan mula lepaskan simpanan air yang berlebihan tu sekali dengan toksin-toksin. Sebab tu, kalau awal-awal amalkan minum air banyak, anda kerap ketandas, itu sebenarnya tanda yang sangat-sangat bagus. Jadi, sekarang kita dah faham kenapa. Jom kita beralih kepada macam mana. Bahagian terakhir ni adalah plan tindakan yang praktikal yang anda boleh terus buat lepas ni. Okey, pertama sekali, berapa banyak air yang kita perlukan? Formulanya senang je. Untuk gaya hidup biasa, darabkan berat badan anda dalam kilogram dengan 30 ml. Kalau anda seorang yang aktif atau cuaca tengah panas, darabkan dengan 40 ml. Contohnya, kalau berat anda 70 kilogram, anda perlukan sekurang-kurangnya 2.1 liter sehari. Mudah kan?
Kuantiti dah tahu, tapi cara minum pun penting. Pertama, mulakan hari anda dengan segelas air suam sebaik saja bangun tidur. Kedua, amalkan minum sambil duduk. Ketiga, cuba minum 30 minit sebelum makan, ia bantu penghadaman. Dan yang paling-paling penting, minum sikit-sikit sepanjang hari. Jangan teguk satu botol sekali harung, hirup perlahan-lahan, baru badan boleh serap dengan baik. Nak jadikan ni tabiat, susah sikit kan? Cuba guna botol air yang ada penanda masa tu. Atau set je pengira kat telefon setiap 2 jam. Kalau bosan dengan air kosong, apa salahnya tambah hirisan lemon atau daun pudina? Dan jangan lupa, anda juga boleh dapatkan air dari makanan macam timun dan tembikai. Kesimpulannya, nampak tak? Penghidratan yang betul ni adalah perubahan yang paling mudah tapi boleh bagi kesan yang paling besar. Ia ibarat tapak yang akan menyokong semua usaha diet dan senaman anda yang lain. Jadi, soalannya sekarang, adakah anda dah bersedia untuk jadikan air sebagai kawan baik anda dalam perjalanan menuju kesihatan dan berat badan idaman? Saya harap perkongsian ini bagi anda plan yang jelas untuk bermula. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Jangan lupa untuk langgan saluran ini untuk lebih banyak info diet dan kesihatan. Jumpa lagi dalam perkongsian seterusnya.